Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya kita ke sesi yang kedua lah. Okay, untuk pagi ni kita sesi yang kedua iaitu sesi membaca puisi. Okay, saya tanya dalam grup 4 orang yang bagi nama tu semua geng kami. Ke seorang saja yang curah darah. Jadi Cikgu Ida dah cakap hadiah. Hadiah buku yang dia bagi ni AJK tak boleh ambil. Jadi kalau saya baca ataupun dia baca ke, Syafiq baca ke, memang kami tak dapat hadiah. Jadi hadiah ni hanya untuk yang hadir pada hari ni lah, serta yang hadir pada hari ni. Jadi tolonglah baca puisi. Kita buat secara santai sajalah. Kalau macam pentas yang lebih besar, contoh dekat Pesta Buku KL kan, PBA KL, yang tu dia ada satu, dia punya stage dia nama Laman Santai Seni. Okay, bawa podeng lah. Yang tu stage yang lebih besar. Yang ni kita baca santai-santai sudah lah. Okay. Sebagai permulaan dia, saya lah yang akan baca dulu. Lepas tu lagi saya panggil curah darah. Lepas tu saya panggil random boleh? Boleh saya panggil random? Macam takut lah. Macam alamak. Boleh lah saya panggil tu. Betul. Puisi ni tak kisah, boleh tengok dalam Facebook, boleh tengok dekat laman tukang puisi, ataupun boleh tengok dekat buku belakang karangan Cikgu Ida. Boleh tengok, tak ada masalah. Janji hari ni jangan main tangan kosong lah. Jangan balik dengan tangan kosong. Bagi ada dapat hadiah. Okey, boleh lah. Betul nanti boleh lah. Ready ya? Okay, kejap lah. Okey, untuk puisi pertama yang saya akan baca ni datang daripada sahabat saya sendiri, iaitu Airo Effendi lah. Airo Effendi Ali. Puisi ni tersiar di Tukang Puisi. Yang saya rasa puisi yang dia tulis ni orang kata apa? Kenalah dengan jiwa sebagai seorang hamba. Dia ada macam ciri ketuhanan. Okey. Tajuk dia adalah Hamba. Hamba, setitik air menjadi darah, berkumpal daging, mengeras tulang, membentuk tubuh, berkulit tanah, menggelepar lahir, dan kini menyombong seperti api. Okay? Pendek saja puisi dah. Tapi dia punya puisi ni bagi saya menceritakan pasal proses kita bermula daripada air, tapi selepas kita lahir kita menjadi api. Maksudnya kita sombong lah. Kita daripada setitik mani yang hina, bila dah lahir tak ada apa-apa, telanjang saja, tiba-tiba menjadi sombong seperti api. Ni adalah satu puisi yang saya rasa memang sesuai lah, yang kena dengan jiwa sebagai seorang hamba lah. Dia mengingatkan kita pasal asal usul kita. Okey. Lepas ni bah, curah